Tak sangka, komen Norin Iman pada hantaran bekas suami. Undang perhatian. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon dan pempengaruh media sosial, Norin Iman sekali lagi menjadi perhatian netizen selepas meninggalkan komen pada ciapan bekas suaminya, Razzie Razak di Threads. Korang, ramai mula membuat pelbagai andaian selepas Norin tampil memberi respons terhadap kenyataan Razzie yang menyifatkan dirinya sebagai wanita yang sukar digantikan. Menerusi hantaran yang tular itu, Norin dilihat meminta bekas suaminya memadam ciapan berkenaan kerana menganggap kenyataan tersebut sekadar percakapan kosong. Dah boleh padam, sebab macam proper saja, katanya. Dalam masa sama, ada juga warganet yang menganggap komen ditinggalkan. Norin seolah-olah membawa maksud tersirat terhadap sikap bekas suaminya.